Julia Farhana jadi perhatian. Kongsi video tidak berhijab di Instastory. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Julia Farhana Marin mengundang persoalan ramai apabila berkongsi semula video memaparkan dirinya tidak berhijab ketika mendapatkan rawatan di sebuah klinik kecantikan. Dalam video itu, pelakon itu dilihat sedang merapikan kening serta bulu mata menampakkan rambutnya yang panjang. Ramai mula mempersoalkan sama ada pelakon itu sudah kembali kepada penampilan lamanya atau sebaliknya. Bagaimanapun, setakat ini Julia masih belum memberikan sebarang penjelasan berhubung perkara tersebut. Selain video berkenaan, Julia juga dilihat sudah menukar foto profil Instagramnya kepada imej tidak berhijab.